Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, saya nak kongsikan sedikit perkembangan dekat kebun saya ni. Okey, sekarang ni saya tanam dekat berhampiran dengan pokok-pokok durian musangking. Ni musangking sebelah Okey, ni pokok blackthorn. Okey, saya nak fokus blackthorn. Ni pokok musangking dah besar dah berbuah. Okey. Yang ni pun baru tanam. Blackthorn baru tanam. Okey, ni musangking dah berbuah. Okey, kali ni buah dia tak lekat lah. Sebab baru ni kering sangat. Habis semua luruh. Ada sikit-sikit lah baru nampak ada putik-putik tu. Tapi macam tak menjadi lah. Ni ada sikit-sikit tak berapa jadi kali ni. Ni satu. Adalah sedikit-sedikit macam ni. Wah tu. Ni musangking. Okey. Ni pun musangking. Blackthorn. Musangking. Okey, dekat tengah-tengah ni saya nak tanam blackthorn sebab kawasan ni banyak musangking. Saya tak terus hapuskan pokok musangking ni. Saya biar pokok blackthorn ni naik dulu. Agak-agak dia dah 2 tahun 3 tahun, pelan-pelan saya akan buang lah pokok musangking ni. Ni. Sebab banyak sangat musangking kat sini. Nak pelbagaikan jenis tanaman, saya tanam dekat tengah-tengah, bagi dia naik 2 tahun 3 tahun tu, barulah boleh fokus untuk buang sedikit-sedikit dahan yang menghala ke pokok blackthorn ni. Okay, ni sama, semua saya dah tanam. Start tanam pokok baru. Pokok yang besar-besar ni bukan tak sayang, tapi tengoklah sekarang musangking harga dah semakin menjatuh. Yang baru ni pun nak RM9 sekilo. Dah sama dengan durian kampung. Durian kampung pun boleh main harga pula. Musangking sebab banyak sangat. Bukan grade A lah. Buah musangking grade 3C. Jadi solusinya cuba tanam blackthorn. Sebab blackthorn ni dia cepat berbuah, cepat tahan lasak. Okey. Dia kanopi tak besar berbanding dengan musangking. Okey. Ni tanam terus. Ada yang bagi tahu saya, dia cakap dia cerita kat saya lah, dia suggest kat saya, potong kahwin terus kat pokok musangking. Saya bukan tak setuju dengan cara dia, setuju. Cuma saya tak dapat hasil pokok musangking tu tadi selama beberapa tahun, mungkin 4 tahun atau 3 tahun untuk pokok yang kita cantum tadi tu nak start berbuah. Bukan cepat tau, nak cantum tu 21 hari, sebulan macam tu kan, baru nak boleh buka. Lepas tu nak jaga, nak asuh apa semua setahun. Besar mana? Baru besar ibu jari. Okey, 2 tahun 3 tahun tu belajarlah berbuah. Okey, cara saya ni senang, simple. Biar pokok yang ada, tanam je dekat tengah-tengah ni, biar dia naik. Biar dia naik kurus tak apa. Tapi akar dia dah pergi jauh. Pokok musangking tadi pelan-pelan kita buang dia punya dahan untuk bagi laluan kepada pokok blackthorn tadi. Tak kisahlah blackthorn ke apa. Tapi saya bukan nak buang semua pokok musangking, tak. Saya kalau boleh nak bagi 20%, 20%, macam tu lah lebih kurang. Pokok musangking 100 pokok, blackthorn 100 pokok. IOI sedikit, teka sedikit, macam tu lah. Jadi ada berbagai variti kat kebun ni. Kalau dulu, wah, tengok musangking 60 sekilo, blackthorn 100, 80 sekilo. Tapi saya tengok dah 2-3 tahun ni harga dah menjunam. Sebab rata-rata kebun yang saya pergi, yang main ratus-ratus ekar, semua blackthorn. Saya pergi kat kebun dia, terlalu banyak buah blackthorn. Tak boleh nak eksport. Yang eksport tu grade-grade lah kan. Tapi yang grade B, C, 2C, 3C, buah cai, banyak. Jadi kalau boleh
tuan-tuan rasa nak cuba ikut cara saya ni, boleh. Saya pun dah start tanam rambutan pelbagai warna, macam tu satu lubang ada 3 warna buah rambutan. Ada yang warna merah, ada yang warna kuning, ada gula batu macam tu kan. Okey, tu teknik-teknik ataupun konsep kebun moden lah. Kalau dulu kita tengok tanam rambutan banyak sampai hitam atas pokok tak boleh nak jual. Tapi sekarang ni konsep kebun moden kena ada teknik dia. Okey. InsyaAllah doakan apa yang saya usahakan ni menjadi. Sebenarnya bila kita tanam pokok durian ni, kalau pokok durian kita tu terbantut, kita tanamlah pokok lain ataupun kita rawat cepat-cepat, sebenarnya tak rugi. Jangan biar pokok tu mati sampai 1 tahun kita baru nak tanam. Kalau boleh nampak pokok tu dah start kena sakit tu, ada modal sikit, tanam terus pokok ke sebelah dia supaya pokok tadi boleh naik sementara pokok tadi tewas. Okey. Sekian perkongsian ringkas saya. Assalamualaikum dan salam sejahtera.